This is sour. How does the ashwan taste like? It's sour. How you know it's sweet? You tried lah. You tried Macam dekat Perancis juga makan cheese. When I wasn't looking. The kings and queens. Saya ada. Kita pun ambil more dari apa? Kamu. Yeah, which one? Dah. What? Okay. Sedap. Cigarettes. So do me a breakfast. We smoke rice. Oh, yeah. Try the ash. Aish, Yeah. have you watched my new TikTok Which one? with Aliwa? Pengaruh yang jadi. Guys, kacak pergi Your shopping. sampahnya. Buat sampah. Mau coklat boleh tak? Kenapa? Apa tip? Mana kantin? Tak nampak jalan pulang. Jalan dia tak ikut sini kakak. I love the family, thank you. Gracias. Bau siapa muka? The maple syrup smells like pamoga. Ya. Ya. Habis itu nak sikit. Okey, kecil. Dah. Ini dah. Okay, saya. I'm glad you enjoyed that. I put it outside, okay? I don't put it inside. One is gonna eat that. Nanti memang sikit je. You can pass to the kakak. I don't think eat that. Boleh masak tu. Okay, do something. Put it in. Tu letak luar. Just by thinking with the This, make pasta and then use the truffle cheese. Nice, right? Kalau kita pak sini kau dia tak lekat. Dia tak lekat colour dia. So macam ni. Comel lah. Macam ni kakak. Macam ni. So kakak, you nak pakai macam ni ataupun nak pakai lipstick lain boleh. Okay, now sekarang dia. Sekali lagi. Ni. Okay. Okay, sekali lagi. Dia tak kedua colour lagi. Okay. Lepas tu kakak bedak. Dan you boleh pakai apa saja lipstick nak pakai ataupun macam ni dah okey. Kan? Kita buka waist dalam phone boleh? Lepas tu? Tak, saya rasa saya sesat dalam bibir saya. Saya tak boleh lipstick. Kakak. Ni dia boleh pakai macam ni ya. You kan tengok ni lipstick untuk bibir. Ni, pakai kat sini, pakai kat sini, pakai sini, pakai sini. Macam tu je tu sini. Beli dua, dapat ni satu untuk pakai dekat sini. Kalau tu kita tunjuk kat Datuk punya pipi. Comel lah saya ni, saya tengok tu. Semua orang kata saya comel. Apa kakak cakap boleh pakai biasa. Kalau tidak sekala, habis harga segala. Lagi. Yang satu ni harga 65. Beli sekarang ni kita nak bagi harga promo. You check ke kuning berapa? Sweet betul dua ketul ni. Mama kena ketawa slow lepas ni sebab lidah ni sos. Apa ni? Kak, saya mohon mati. Datuk. Ya ke? Mungkin Datuk lah. Okey. Boleh? Tak boleh. Patut nak panggil gapo? Panggil seikhlas hati. Seikhlas hati. Dia orang tanya soalan betul tu. Kalau saya panggil sayang-sayang, saya panggil siapa? Tak boleh bohong. Panggil baby tu kangen cebi kakak. Panggil sayang. Oh sayang. 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 Sayang sayang. 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 Okey. Yang ni dulu. Ni lelaki pun boleh pakai. Katanya kalau lelaki yang merokok kan, dia bantu. Tapi saya tak merokok, saya tak vape. Okey, lap dulu. Okay, saya lap dulu. Lap pun ada cara begini. Okay. Saya lap dulu. Ni. Okay, dah.
So tak basahkan bibir dah. Dia pakai ni saya. Pakai bawah dulu. Bawah dulu. Lepas tu pedak. Orang jantan boleh pakai. Ya. Betul ke? Bawah, bagi dia tebal sikit. Bagi bawah ni. Bawah lagi. Ni, mana buat? Tak nampak lah saya. Ni, bawah ni. Bawah ni. Dia kena bagi bawah ni kakak lagi, bawah ni. Bawah ni. Oh, bawah ni. Bawah ni, so dia jadi besar ikut you punya ni. Ni bawah ni, kena bawah ni kakak. Bawah tu, pedak dulu. Pedak bawah dulu. Bawah dulu. Bawah dulu. Okay, so sekarang ni, yang merah ni tak ada. Yang ni atas pula atas, tapi dia ada kena. Merah betul bibir saya sayang. Dia kena besar sikit lah, baru dia comel. Dia kena lebih sikit kakak, terutama bahagian bawah. Atas. Memang ke atas. Orang jantan seterusing penat tak penat lah. Biarlah jantan ada di situ. Betul ke? Betul. Okey, lepas tu Pedak dulu. So okey, cuba pedak kat dekat-dekat kat dia orang ni sampai dia orang ni tertengok terapa je. Macam tu. Merahnya? Tengok. Buat pergi Korea lah ni. Boleh sebagai Korea? Tapi kena pedak tau, jangan doa je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena doa dalam perniagaan kita. Kita kena baca ayat 1000 dinar ya. 1000 dinar. Tapi dengar sekejap sebelum kita baca 1000 dinar. List kita nak habis tapi kita buka lagi sekali. Kita baca Al-Fatihah dulu dah. Datuk baca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, sedap. Dia betul. Walallah tu walallah antara dha dengan dha. Betul. Subhanallah. Saya baca lagi sekali Al-Fatihah dia. Sebab saya nak barang-barang saya ni barakah sekali kakak. Kita sebut, kita baca, dia ada zat dalam semua apa yang kita buat ni. Saya baca Al-Fatihah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya kalau nak baca untuk niaga kita baca surah An-Nas dengan 1000 dinar. Tu baca An-Nas tu. Sama-sama je. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahu azim. Dan kita baca ayat 1000 dinar. 1000 dinar baca kepada siapa yang dapatkan listik ni, yang dah bagi listik ni, bacalah ayat 1000 dinar berkali-kali biar dia jadi zat dalam setiap perjalanan darah kita. Sebut pasal darah tadi, biar dia jadi zat ya. Dalam darah kita ni dia zikirkan amalan-amalan yang kita buat ini yang kita dah hafal. Sebab tu dah dalam menghafal Quran tu Tuhan kata
Tuhan janjikan roh kita tidak akan, roh tu keluar tapi jasad tidak akan dimakan ulat. Jasad tidak akan dimakan ulat sebab dijaga oleh ayat-ayat yang kita dah baca tadi. Maka ayat ini di samping menjaga jasad kita di alam barzakh tidak dimakan ulat, tetapi dalam dunia ini kita ni nak cari rezeki, nak barakah, dan kita nak apa pun sebutlah barakah rezeki, dapat rezeki yang banyak, berbagai penjuru datang dan berkat dan tidak luar. Baca ayat ini untuk niaga juga. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. So saya baca kakak untuk saya punya perniagaan ini dijadikan legasi. Saya dah berniaga lebih kurang dah 23 dekat 30 tahun saya berniaga kakak. Daripada jatuh bangun naik turun dundang, tapi Tuhan bagi je perjalanan saya semua, walaupun berbagai ujian rintangan saya lalui, saya hadap, dan akhirnya kesusahan apa susah kita reda, kita lapang dada. Whatever it is, itu adalah ketentuan Tuhan semua, ya Allah, ya. Jadi hari ini juga saya tak ada plan pun nak bagi listing dengan harga promo. Sebenarnya tak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak baca ayat surah Maryam. Keajaiban berlaku malam ini. Saya nak baca surah Maryam. Okey. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yawmin azim asmi' bihim wa absir yawma yaqunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Bila dekat mubin, niatlah berapa sampai you dapat tahan nafas. Ya Allah, sampai ke doa mata dia semua. Subhanallah, terima kasih. Bila mubin ayat dia tu, you apa nak tu sepuk-depuk dekat dada you, nak apa, insya-Allah Tuhan izinkan. Amin. Boleh tak? Sedap sangat suara, ramai yang puji. Subhanallah. Saya pun suka dengar. Subhanallah, thank you. Cantik suara mengaji. Subhanallah, saya memang nak ngaji sedap sebab saya punya cita-cita saya ni nak ngajar ngaji gitu. Nak ngajar ngaji lelah gini lah kakak. Cita-cita saya nak dengar saya mengaji sampai hujung nyawa. Boleh? Subhanallah, boleh. Subhanallah. Saya nak mengajar orang ngaji kakak, tapi saya pun masih ngakak-ngakak juga. Tapi saya akan usahakan. Amin. Kakak Ahmad bila mubin tu mubin tu macam boleh pegang kat sini. Okay. Niat tu, lepas tu sebanyak mana kita dapat tahan nafas tu, niat kita berapa kali itulah dapat kita, kalau 1, 2, 3, tapi biar tertib niat kita. InsyaAllah. Boleh tak? You boleh tak? Boleh buat tak? Kalau senang je surah Yasin surah Yasin Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun
Kun tu boleh, kun juga. Kun Tu boleh. Alah kun tu niat juga. Niat juga di sini. Pasal kun fayakun, dua benda lah. Faham. InsyaAllah. Dah. Saya akan cuba amalkan. Okey, kita buka ada lagi stok berapa? 50. Ada 50. Okey, kita last kita buka untuk siapa nak lipstick ni. You all boleh dapat. Okey, baca. Berani betul tidak ni ayat Datuk Seri cepat-cepat kahwin, masa itu emas? Tak, kita kena berani, kena gentleman. Itu yang penting, baru orang nampak keikhlasan. Orang boleh cakap DSV, you look gorgeous penampilan sekarang. Betul kan? Saya pun merasa benda yang sama juga. Something is different about DSV. Kan sayang? Sebab saya pakai biasa kot. Kalau tak beling lah, apalah, syarat tau. Sebab syarat. Cakap pasal keturunan, saya ada keturunan daripada Indian, Thai, Indonesian. Itu dia, campur tiga. Indian, Thai, Indonesian. Arwah atuk saya Indian, Thai, ibu saya Indonesian Negeri Sembilan. Macam itulah. Okey, kepada anda kita ada masa lagi 5 minit lagi. Ini salah satunya, nampak tu? Cheese. Memang kalau tu dia akan tutupkan pori-pori. Bulu mata saya panjang, so dia masuk ke bulu mata juga. Sayang, tolong sayang, bulu mata. Lap sikit bulu mata. Nak kan? Bulu mata saya. Bulu mata saya panjang. Dia melekat. Aduh. Ada tak sayang? Nak kan? Lap sikit. Boleh? Sikit lagi. Alah, sweet lah saya. Sayang, saya kena praktis. Kena berlatih. Okey sayang? Okey, pakai sabun. Teruskan. Sayang, dia tanya nak pakai boleh potong ke? Tak payah. Pasal dia tak kecut. potong. Dia tak apa? Dia tak mengecik. Saya dah pakai berapa lama dah. Sabun tu sama saiz je. Mengecik sedikit saja, tak macam sabun biasa. Dia tak mudah lembek. Dia tak lembek kakak. Dia tak lembek kakak. Rasa nak menangis dengar ada orang sayang Datuk Vida. Ramai kot sayang Datuk Seri Vida. Subhanallah. Ramai sayang dia. Tak pedih. Tapi yang paling sayang saya. Lagu Jangan Pisahkan Aku dan Dia. Tuhan tolonglah, ku cinta Dia. Betul? Okay, nak dengar ke nak karaoke? Dengar. Okay.